Episod sebelum ni, kita dah bahas bukti kewujudan Tuhan. Apakah sifat-sifatnya dan siapakah Tuhan yang sebenar. Kali ni kita nak bahas kenapa Tuhan ciptakan kita dan alam semesta. Secara logik, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia saja-saja nak cipta kita tanpa apa-apa sebab. Yang kedua, dia cipta kita dengan sebab. Tapi dia tak nak bagi tahu kita apa sebabnya. Kita sendiri yang kena fikir sendiri. Yang ketiga, dia cipta kita dengan sebab dan dia bagi tahu kita apa sebabnya. Kemungkinan yang pertama itu tertolak sebab membuat sesuatu tanpa sebab itu adalah kerja yang sia-sia. Mustahil Tuhan akan buat kerja sia-sia sebab setiap ciptaan Tuhan di alam ini membuktikan Tuhan itu sentiasa ada hikmah bila menciptakan sesuatu. Contohnya, Tuhan jadikan lubang hidung kita ke bawah supaya hujan tak mudah masuk. Tuhan jadikan buah dari ibu menghasilkan susu apabila beranak supaya anak boleh mendapatkan zat yang cukup. Tuhan jadikan siang dan malam silih berganti supaya manusia boleh berehat dan bekerja. Tak ada ciptaan Tuhan yang di dunia ini sia-sia tanpa sebab. Kemungkinan yang kedua itu juga tertolak sebab itu merupakan suatu kezaliman. Ibaratnya bila kita nak makan, kita suruh tukang masak sebuah restoran tu masak, tapi kita tak nak bagi tahu apa yang kita nak makan. Kita kata, kau fikirlah sendiri apa aku nak makan. Kalau kau masak makanan yang betul memang aku nak makan, aku akan bayar kau. Tapi kalau kau masak makanan yang aku tak nak makan, aku takkan bayar kau. Tak ke itu zalim namanya? Macam itulah juga kalau Tuhan cipta kita dengan suatu sebab, tapi dia tak nak bagi tahu kita apa sebabnya. Dia suruh kita fikir sendiri. Kalau sebab kita betul, dia akan masukkan kita dalam syurga. Kalau kita pilih sebab yang salah, dia masukkan kita dalam neraka. Layakkah Tuhan bersifat zalim begitu? Mustahil. Sebab setiap ciptaan Tuhan menunjukkan bahawa Tuhan itu tidak zalim. Contohnya, Tuhan tahu kita perlu makan. Jadi dia ciptakan kita gigi supaya kita boleh mengunyah. Dia juga ciptakan air liur dalam mulut dan asid dalam perut supaya makanan yang kita makan tu mudah dicerna. Dia juga ciptakan usus dan lubang dubur supaya kita boleh keluarkan makanan yang tak diperlukan. Tuhan juga tahu manusia perlukan oksigen. Jadi Tuhan ciptakan pokok dan tumbuh-tumbuhan supaya ia boleh menukar karbon dioksida di udara menjadi oksigen bagi manusia. Tuhan juga tahu makhluk ini tidak boleh hidup bersendiri. Jadi Tuhan ciptakan kita semua berpasang-pasangan. Dia pasangkan lelaki dengan perempuan, siang dengan malam, langit dengan bumi, air dengan darat. Dan banyak lagi lah bukti-bukti lain yang menunjukkan Tuhan itu tidak zalim. Jadi tinggal kemungkinan yang ketiga sajalah yang boleh diterima akal. Iaitu Tuhan ciptakan kita dengan sebab dan dia bagi tahu kita apa sebabnya. Kerana terbukti Tuhan itu apabila buat sesuatu mesti ada hikmah dan Tuhan tidak zalim. Okey, kalau betul Tuhan ada bagi tahu kita, bila masa Tuhan bagi tahu kita? Dekat mana Tuhan bagi tahu kita? Ada 2 kemungkinan. Sama ada dia bagi tahu kita secara direct ataupun dia bagi tahu kita melalui perantaraan. Kemungkinan yang pertama itu tertolak. Sebab kalau dia dah bagi tahu kita secara direct, jadi kita pun tak perlu bahaslah benda ni. Sebab kita dah tahu apa tujuan kita dicipta. Jadi kemungkinan yang kedua sajalah yang boleh diterima akal. Okey, kalau macam tu, apa perantaraan yang Tuhan pilih? Kan dekat dunia ni ada macam-macam agama. Dan hampir setiap pengasas agama itu mendakwa mereka mendapat wahyu daripada Tuhan. Firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 61 sampai 63 yang bermaksud, Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan, tetapi aku adalah seorang utusan daripada Tuhan sekalian alam. Tugasku menyampaikan kepada kamu pesanan-pesanan Tuhanku dan aku memberi nasihat kepada kamu. Serta aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu tidak tahu. Adakah kamu berasa hairan tentang datangnya kepada kamu nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu melalui seorang lelaki dari golongan kamu sendiri untuk memberi peringatan kepada kamu dan supaya kamu bertakwa, juga supaya kamu mendapat rahmat." Sebagai seorang yang beragama Islam, Sensei akan terus cerita dari sudut agama Islam siapakah
perantaraan Tuhan itu. Sebab sensei di sini bukan nak cerita pasal perbandingan agama. Nanti panjang pula video ni nak cerita bahas satu-satu agama. Baik, orang yang jadi perantaraan Tuhan untuk dia sampaikan mesej kepada manusia tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul utusan Tuhan? Boleh jadi dia menyamar atau menipu kan? Okey, jika seorang raja menghantar seorang utusan ke sebuah kampung, raja itu akan memberikan cok mohor pada surat yang dibawa utusan itu sebagai tanda bukti lelaki itu benar-benar utusan raja. Kalau seorang raja yang ilmunya terbatas pun terfikir nak bagi bukti kepada utusannya yang dia betul-betul utusan raja, takkan Tuhan yang Maha Mengetahui terlepas pandang benda-benda macam ni. Tuhan mesti akan bagi tanda punya. Cuma tanda itu lebih dahsyatlah daripada sekadar cok mohor, iaitu mukjizat ataupun keajaiban. Tapi bukankah syaitan pun boleh membuat keajaiban? Ya, tepat sekali. Sebab itu dalam Islam, keajaiban daripada syaitan kita tak panggil mukjizat tetapi sihir. Sihir boleh dikalahkan tetapi mukjizat tak boleh dikalahkan. Perkataan mukjizat itu sendiri secara bahasa bermakna melemahkan pihak lawan. Contoh mukjizat kita boleh lihat seperti yang berlaku kepada Nabi Isa AS dalam surah Ali Imran ayat 49 yang bermaksud, Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepada kamu dengan membawa tanda daripada Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung. Kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah ia seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan aku juga boleh menyembuhkan orang-orang yang buta dan orang-orang yang sopak. Dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara-perkara yang demikian itu mengandungi tanda, iaitu bukti bahawa Nabi Isa itu utusan Tuhan bagi kamu jika kamu orang-orang yang hendak beriman." Tapi bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dah wafat? Macam mana kita nak tengok mukjizat baginda? Lah, anda ingat Tuhan tak tahu Nabi akan meninggal? Sebab itulah baginda diberi satu mukjizat special yang tak ada pada rasul-rasul sebelum baginda. Baginda diberi mukjizat yang tidak dibatasi oleh zaman ataupun tempat. Jadi semua umat baginda termasuklah kita pada hari ini mampu untuk tengok mukjizat tersebut. Mukjizat itulah mukjizat baginda yang teragung, iaitu Al-Quran. Betul ke Al-Quran ni mukjizat? Rasanya banyak dah kitab-kitab yang telah ditulis untuk menerangkan mukjizat-mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran. Tinggal nak baca atau malas saja. Kalau nak makan, ambil sudu, suap sendiri. Bila kau lapar, jangan salahkan orang yang tak nak suap kau. Tapi sebab sensei kesiankan korang, sensei suaplah sikit beberapa mukjizat Al-Quran yang sensei tahu sebagai pembakar semangat untuk korang gali lagi mukjizat-mukjizat Al-Quran yang lain. Tapi nak bahas mukjizat Al-Quran ni perlu satu video yang barulah, kalau tak panjang sangat video ni. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون